Malam tu, aku dan kawan aku baru habis mancing lebih kurang jam 3 pagi di sebuah pantai yang agak terpencil. Angin laut waktu tu memang dia lain macam, dia punya sejuk. Jadi bila aku perasan, aku pandang ke arah ombak, aku ternampak seolah-olah ada bayangan hitam yang tengah berdiri jauh di hujung batu. Aku tak fikir apa-apa, cuma aku sempat tegur kawan aku, "Kau nampak tak tu?" Kawan aku pandang dan dia terus cakap, "Dah, kau jangan fikir apa-apa, tak ada apa pun kat situ." Siap berkemas, kami pun terus naik motor dan balik. Tapi sepanjang perjalanan, aku rasa macam ada benda duduk di belakang aku. Angin malam tu tiba-tiba rasa lain, tak sama macam biasa. Bila aku toleh, kosong, tapi bulu tengkuk aku berdiri tegak. Dalam hati aku tahu mesti ada sesuatu yang ikut aku balik. Jadi sampai di rumah, aku terus basuh kaki dan aku bersihkan diri aku, dan aku pun terus baring di katil aku. Aku cuba tidur, tapi setiap kali aku cuba pejamkan mata, aku rasa macam ada orang berdiri dekat dengan tepi katil. Aku boleh dengar bunyi nafas perlahan-lahan. Tapi bila aku buka mata, aku tak nampak sesiapa. Lampu bilik aku terus biarkan menyala, tapi rasa seram tu tetap juga tak hilang. Pukul 4.30 pagi, aku masih belum lagi lelap. Dan ada satu saat tu, aku rasa tilam aku macam ditekan dari bawah. Aku jadi kaku dan tak mampu nak bergerak. Aku tak mampu nak menjerit. Tapi dalam kepala aku cuma mampu baca ayat-ayat yang aku ingat. Dan tak lama lepas tu, semuanya hilang. Bila azan subuh kedengaran, barulah aku boleh bangun dan tertidur. Tapi tubuh aku lesu dan mata aku berat sangat. Esoknya, masa aku di tempat kerja, aku langsung tak boleh nak fokus dengan apa yang aku buat di tempat kerja. Kepala aku rasa berdenyut, mata aku rasa berat gila. Nasib baik hari tu hari Sabtu, kita orang kerja setengah hari. Sekian. Kalau korang suka kan cerita-cerita seram, jangan lupa follow, subscribe channel Yuzi Apai. Sekian. Terima kasih.